Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, hari ni aku tertarik nak tunjuk ke Ustaz Musa lagi benda ni jadi benda ni dia dibuat daripada bulu dan dia boleh dijadikan sebagai dinding dan juga dia sebagai atap lah, atap chalet lah, atap boleh dah. Kita tak boleh atap chalet gitulah. Jadi aku akan tunjuk Ustaz Musa di belakang kita ni. Habis tu ngecat chalet. Aku tunjuk video ni sebagai yang mana berminat untuk beli ke, untuk siapa-siapa nak buat tu boleh lah deh. Ni tengok pemandangan ni comel, pasal ni saya sungai dah. Tenang-tenang kita tanya Abi lah gapo ni. Tengok sekarang ni Abi buat puasa ke apa ni? Gapo ni Abi buat ni? Dinding bolu ni. Dinding bolu. Kita tukar kepada dinding kayu. Kita buat dinding bolu. Dinding bolu ni dia boleh, orang panggil boleh masuk angin ke dalam. Lepas tu comel dia, orang panggil tradisional dah. Barang rare macam dulu. Kalau ni kita nak berhidup kembali. Siapa je berminat boleh lah. Tengok sini ni sayur radio tu terlalu tinggi tu lebih kurang dari 5 kaki. Lepas tu lebar tu lebih kurang dari 3 kaki lah. Jadi kalau hutak selek je lagu ni. Ni hutak selek ni. Jadi ni ada beberapa ketinggian ni depan kita ni. Jadi habis sekarang ni duduk selek lah ni. Ni kira ada 2 model ni model hot lagu ni jenis ada hollow bag ni. Dan rasa lagi ada jenis model lagu ni. Ni. Anda boleh tengok depan ni model tutup lah deh. Ni saiz berapa biasa agak-agak? 5x5. Ni saiz ni 5x5. Jadi siapa yang berminat anda jika anda berminat kau boleh kontak kita lagi DM kita kau lebih kurang deh. Jadi siap select lah deh. Kalau nak beli tak select pun kita buat agak. Kalau nak select pun boleh juga deh. Jadi DM kita lah. Nak gapo-gapo just DM bagi tahu, nak bagi kau bagi lagu bagi deh. Dia select lah ni. Tadi tunjuk lah. Dan lepas selectnya kita tengok ni baru minit lah tinggal deh. Dia naik seri lah sikit. Anda boleh tengok depan ni. Ni. Anda nampak tak ni? Dia ada kilat-kilat je. Ni. Dia sepom minyak sikit lah. Anda boleh tengok ni. Dan kalau ada masa nanti kita akan tunjuk proses kira pasal goni ni. Lepas buat ni, lepas habis select ni, lepas clean apa, dan saya kita akan buat video masa sudah buat ni. Sudah pasal belakang dan kita tengok boleh dah. Nanti kita akan update lah deh. Okay, kalau anda boleh tengok depan kita ni adalah model hot nombor 2 lah deh. Kalau model nombor 2 ni dia tak ada lubang deh. Dan ni fungsi dia boleh buat sebagai dinding juga. Dan dia juga boleh buat sebagai orang kata shelling deh. Shelling alat atas ni deh. Ni sekarang ni Abi tengah buat tu. Kita siap lagi banyak lagi ni. Proses-proses nak buat ni banyak lagi deh. Jadi kalau ada next kita akan update video proses siap pasir lah deh. Jadi kalau anda nak inspirasi nak buat di kawasan anda, nak kata nak buat rumah pondok kecil ataupun sebagai rumah rehat, anda boleh gunalah ni deh. Ni orang kata saya guna saya sambil support produk orang tempatan kita lah lokal ni deh. Okey.